Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Video bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Salam Malaysia under 17 ke under 16 kosong. Croatia under 17 under 16 11. Terkejut juga aku bila Malaysia ni kena bantai sampai 11 biji. Kalau ikutkan average, every 8 minutes Malaysia bolos 1 gol. Brother Zack ni dah tolong tengokkan balik full time match dan buat analisis dah. Gol pertama hadir seawal minit kedua. Gol kedua dan ketiga hadir selang 2 minit. 3 kali Malaysia bolos setiap minit. Pada minit ke-43, 44 dan 45. Di hujung-hujung first half ni, Croatia berpesta gol. First half, match tamat dengan keputusan 0-6. 5 minit lepas gol ke-7, Croatia nyaris dia dapat gol lagi tapi bola kena palang. 2 minit lepas tu, nyaris satu lagi gol bila forward Croatia beat 3 defender Malaysia dalam penalty box. Seminit sebelum gol ke-8 Croatia, Malaysia dapat peluang untuk menjaringkan gol daripada glancing header. Tapi goalkeeper Croatia perform, berjaya menyelamatkan bola tu. Gol ke-8 dan ke-9 Croatia berjarak 3 minit je. Gol ke-9 daripada gerakan solo player Croatia tewaskan 3 defender Malaysia dalam box. 4 gol terakhir berlaku antara jarak 3 ke 4 minit. 3 minit sebelum tamat full time, Croatia skor gol ke-11 diorang. Croatia ni nyaris dia dapat 2 gol tapi nasib baik keeper Malaysia berjaya menyelamatkan 2 try berturut-turut. So obviously defend Malaysia ceroi, attacking tak efektif. Ini kira rekod barulah untuk skuad Malaysia under 17 ni. Rekod terburuk. Lagi pedih bila dapat tahu skuad Croatia yang berlasah Malaysia ni bukan skuad utama. Skuad utama Croatia sekarang ni tengah bertarung dalam Piala Dunia under 17 di Qatar. Skuad yang main lawan Malaysia ni adalah skuad under 16 Croatia. Skuad Malaysia under 17 ni sebenarnya dah dikumpulkan since tahun lepas. Mula-mula tak lepas grouping Piala EFF under 16 pada bulan Jun 2024. Menang sekali kepada Timor Leste, kalah 2 kali kepada Australia dan Thailand. Bulan 10 2024 beraksi di kelayakan Piala Asia under 17. Seri sekali kepada Laos, kalah kepada juara kumpulan UAE. Nak main Piala Asia pun tak lepas, apatah lagi nak main ke World Cup. Nganga je lah bila skuad Indonesia bermain di World Cup under 17. Ini skuad yang sama yang beraksi di FIFA Youth Series di Zurich Mei tahun ni. Diorang kalah semua 2 match grouping kepada Paraguay dan Tunisia. Menang sekali kepada Guatemala untuk penentuan tempat kelima daripada total 6 tim bertanding. Jangan silap ini bukan tournament World Cup. Ini just match friendly yang dianjurkan oleh FIFA je. Dalam kejohanan ni, 6 pasukan dijemput untuk preparation main World Cup under 17 pada November 2025 dan 2026 tahun depan. Ironinya, Malaysia dan Guatemala je yang tak beraksi di World Cup 2025 ni. 4 tim yang lain yang join kejohanan ni, Switzerland, New Zealand, Paraguay, Tunisia yang beraksi di World Cup. Friendly lawan Croatia ni kira final preparation untuk Malaysia under 17 beraksi di kelayakan Piala Asia yang akan bermula pada 22 November. Malaysia under 17 diletakkan dalam grup C bersama dengan tuan rumah Vietnam, Singapura, Hong Kong, Mariana Island dan Macau. Just juara grouping daripada 7 grup akan layak ke final di Arab Saudi pada Mei 2026. Nampak macam advantage kepada Vietnam sebab diorang tuan rumah. Singapura dan Hong Kong mungkin boleh jadi tim yang mengacau je lah. Walaupun terkejut Malaysia ni dibantai Croatia, tapi aku tak berapa pelik sangat. Masalah bola sepak Malaysia ni kita tak boleh letakkan 100% beban tu kepada player. Masalah utama adalah management dan juga sistem bola sepak kita sendiri. Kita tak boleh nafikan yang kita memang tak ada sistem pembangunan akar umbi yang betul-betul tersusun. Liga senior yang katanya profesional tu pun acah-acah marbah. Ini apatah lagi bab pembangunan akar umbi. Tiap tahun sebenarnya kita harapkan miracle je dengan bola sepak Malaysia. Mungkin ada tahun kita dapat player dan squad yang solid, ada tahun tak dapat apa. Confirm player-player yang kena bantai Croatia ni tengah demotivate sekarang ni. So tak gunalah kita sebagai fan, tambah lagi pressure kepada diorang. Ada lebih kurang 10 hari lagi untuk diorang prepare beraksi di kelayakan Piala Asia tu. Head coach Spanyol Jordan Ribera dan manager Datuk Dollah Saleh kena cepat-cepat buat postmortem dan repair mana yang boleh. Hadap dulu kejohanan ni. Make sure player-player ni tak give up dan masih ada lagi jiwa untuk bermain bola sepak. Kalau nak diikutkan, inilah pelapis bola sepak Malaysia untuk main kelayakan Piala Dunia tahun 2034 nanti. Time tu diorang berada di umur prime player bola sepak sekitar umur 24 sehingga 25 tahun. Tapi yang lagi penting, orang yang pakai baju kemeja, pakai necktie, seluar dekat atas pusat,
duduk dekat office Kelana Jaya tu, dah boleh consider ni sebagai wake up call. Berapa banyak lagi kes pemalukan bola sepak Malaysia nak jadi. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.